Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan mempersembahkan sebuah video dokumentari yang bertajuk Kesalahan Penggunaan Kata dalam media dari sudut morfologi bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi negara Malaysia. Bahasa ini bukan sahaja digunakan dalam sistem pendidikan, malah turut menjadi medium komunikasi utama dalam masyarakat, media massa serta urusan rasmi kerajaan. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu yang betul amat penting bagi memastikan maklumat dapat disampaikan dengan jelas dan tepat kepada masyarakat. Namun begitu, pada masa kini kita sering melihat pelbagai kesalahan penggunaan kata berlaku dalam kehidupan seharian. Kesalahan ini dapat ditemui di pelbagai tempat seperti papan tanda, kedai, gegantung, poster, media sosial, laman sesawang dan juga dalam bahan media elektronik. Kesalahan tersebut mungkin kelihatan kecil tetapi sebenarnya memberikan kesan yang besar kepada kualiti penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat. Sebagai contoh, kita sering melihat perkataan seperti di sini, dilarang, parking dan mi goreng digunakan dalam papan tanda atau iklan. Walaupun perkataan ini sering digunakan oleh masyarakat, namun dari sudut bahasa Melayu yang standard, bentuk tersebut sebenarnya tidak tepat dan perlu diperbetulkan. Fenomena kesalahan bahasa ini menunjukkan bahawa sebahagian pengguna bahasa masih kurang peka terhadap peraturan pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Kesalahan ini bukan sahaja melibatkan ejaan tetapi juga berkaitan dengan contoh kata, penggunaan imbuhan dan juga kata sendi nama. Dalam bidang linguistik, kajian yang meneliti struktur dan pembentukan kata dikenali sebagai morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bagaimana sesuatu perkataan dibentuk daripada kata dasar, imbuhan, penggandaan dan juga pemajmukan. Melalui pemahaman morfologi, kita dapat mengenal pasti sama ada sesuatu perkataan digunakan dengan betul atau sebaliknya. Sebagai contoh, penggunaan kata dilarang sebenarnya salah kerana imbuhan di sebagai awalan kata kerja pasif perlu dirapatkan dengan kata dasar iaitu dilarang. Begitu juga dengan penggunaan kata di sini yang sepatutnya ditulis sebagai di sini kerana kata sendi nama di perlu dipisahkan daripada kata nama tempat. Oleh itu, analisis dari sudut morfologi sangat penting bagi memahami punca sebenar kesalahan bahasa yang sering berlaku dalam media massa maupun dalam kehidupan seharian kita. Sehubungan dengan itu, video dokumentari ini dihasilkan bagi menganalisis dan menilai kesalahan penggunaan kata yang terdapat dalam pelbagai sumber media. Contoh-contoh kesalahan ini diperoleh daripada beberapa sumber seperti papan tanda awam, bahan iklan serta papan di media sosial. Dalam dokumentari ini, kami akan memaparkan beberapa contoh kesalahan penggunaan kata yang sering berlaku. Setiap contoh tersebut akan dianalisis dari sudut morfologi bahasa Melayu, iaitu dengan menjelaskan bentuk kata yang digunakan, sebab kesalahan tersebut berlaku serta bentuk penggunaan yang tepat. Melalui analisis ini diharapkan masyarakat dapat memahami dengan lebih jelas tentang kepentingan menggunakan bahasa Melayu yang betul dan standard, terutamanya dalam media sosial yang boleh dilihat oleh orang ramai. Selain itu, dokumentari ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran bahawa penggunaan bahasa yang tepat bukan sahaja mencerminkan tahap pendidikan seseorang, malah turut menggambarkan identiti dan maruah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ayuh kita lihat satu contoh kesalahan penggunaan kata yang ditemui pada papan tanda
di bahagian perkhidmatan farmasi Kota Baru, iaitu yang mengandungi ayat ubat terpaling berkesan. Ayat ini digunakan untuk tujuan promosi bagi menarik perhatian pengguna dengan menunjukkan bahawa sesuatu ubat tersebut sangat berkesan. Dari segi makna, mesej yang ingin disampaikan masih dapat difahami, iaitu menekankan tahap keberkesanan yang tinggi. Namun begitu, apabila dianalisis dari sudut bahasa Melayu standard, ayat ini mengandungi kesalahan dari segi penggunaan kata, khususnya dalam aspek pembentukan kata. Kesalahan utama dalam ayat ini terletak pada penggunaan perkataan terpaling. Dalam bahasa Melayu, imbuhan ter sudah membawa maksud tahap yang paling tinggi bagi sesuatu sifat. Sebagai contoh, perkataan terbaik, tertinggi dan terindah sudah menunjukkan maksud paling atau paling sekali. Oleh itu, penggunaan terpaling merupakan satu bentuk penggunaan makna yang tidak gramatis, kerana perkataan paling juga berfungsi untuk menunjukkan darjah penghabisan. Gabungan ter dan paling dalam satu perkataan menyebabkan berlakunya unsur pembaziran bahasa. Dari sudut morfologi, kesalahan ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap sistem pembentukan kata dalam bahasa Melayu, khususnya dalam penggunaan imbuhan. Bentuk ini tidak diiktiraf dalam bahasa Melayu standard dan sering dianggap sebagai penggunaan tidak baku atau bahasa tidak rasmi. Jika diperbetulkan, ayat tersebut boleh ditulis sebagai ubat paling berkesan, bergantung kepada konteks yang ingin disampaikan. Namun, bentuk yang paling tepat dan lazim digunakan ialah ubat paling berkesan. Bentuk ini lebih jelas, gramatis dan menepati sistem tata bahasa Melayu tanpa berlakunya pengulangan makna. Kesalahan seperti ini sering berlaku dalam bahan promosi kerana pengguna cenderung untuk melebih-lebihkan sesuatu bagi tujuan menarik perhatian. Namun begitu, penggunaan bahasa yang tidak tepat boleh menjejaskan kualiti dan kredibiliti bahan tersebut. Kesimpulannya, frasa ubat terpaling berkesan merupakan kesalahan dari segi penggunaan kata kerana melibatkan penggandaan darjah penghabisan yang tidak gramatis. Bentuk yang betul ialah ubat paling berkesan, yang lebih tepat, jelas dan menepati standard bahasa Melayu. Oleh itu, penggunaan bahasa yang betul amat penting, terutamanya dalam bahan rasmi promosi bagi memastikan ketepatan dan keberkesanan penyampaian maklumat. Seterusnya, kita lihat satu lagi contoh kesalahan penggunaan kata yang sering ditemui terutamanya dalam ucapan perayaan dan media sosial, iaitu penggunaan ejaan Ramadan Karim. Frasa ini biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai ucapan sempena bulan puasa. Dari sudut makna, frasa ini tidak menimbulkan sebarang masalah kerana ia membawa maksud yang baik, iaitu mendoakan keberkatan dalam bulan Ramadan. Namun, begitu apabila dianalisis dari sudut bahasa Melayu standard, penggunaan ejaan ini sebenarnya mengandungi kesalahan dari segi bentuk kata, khususnya dalam aspek ejaan. Kesalahan bentuk kata merujuk kepada kesalahan pada rupa atau bentuk sesuatu perkataan yang tidak mengikut sistem ejaan yang telah ditetapkan. Dalam konteks bahasa Melayu, sistem ejaan standard adalah berpandukan kepada ketetapan yang diselaraskan oleh pihak berautoriti bahasa. Dalam contoh ini, terdapat dua perkataan yang tidak menepati ejaan baku, iaitu Ramadan dan Karim. Perkataan Ramadan sebenarnya merupakan bentuk ejaan yang dipengaruhi oleh transliterasi daripada bahasa Arab, di mana huruf D, H digunakan untuk mewakili bunyi huruf Arab tertentu. Namun begitu, dalam sistem ejaan bahasa Melayu, bunyi tersebut telah disesuaikan dan disederhanakan menjadi huruf D, menjadikan ejaan yang betul ialah Ramadan. Begitu juga dengan perkataan Arab Karim yang berasal daripada bahasa Arab dan ditulis berdasarkan sebutan asalnya. Dalam bahasa Melayu,
perkataan ini telah disesuaikan menjadi karim bagi menepati sistem ejaan yang standard dan mudah untuk digunakan oleh penutur bahasa Melayu. Oleh itu, bentuk yang betul bagi frasa tersebut dalam bahasa Melayu ialah Ramadan Karim. Bentuk ini bukan sahaja tepat dari segi ejaan, malah ia selaras dengan sistem bahasa Melayu yang standard. Walau bagaimanapun, penggunaan ejaan seperti Ramadan Karim masih banyak digunakan dalam masyarakat, terutamanya dalam konteks keagamaan dan juga media sosial. Hal ini berlaku kerana pengguna ingin mengekalkan unsur keaslian bahasa Arab serta memberi nilai estetika atau keagamaan dalam ucapan tersebut. Namun begitu, dari perspektif bahasa Melayu standard dan dalam konteks penulisan rasmi, penggunaan bentuk ini tetap dianggap tidak tepat kerana tidak mematuhi sistem ejaan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, frasa Ramadan Karim merupakan kesalahan dari segi bentuk kata kerana tidak menepati sistem ejaan bahasa Melayu standard. Dan kesalahan ini berlaku akibat pengaruh transliterasi bahasa Arab, walaupun penggunaannya masih meluas dalam konteks tidak formal. Seterusnya, kita lihat satu contoh kesalahan penggunaan kata yang sering ditemui pada papan tanda awam, iaitu frasa kawasan larangan parking. Frasa ini biasanya digunakan bagi menunjukkan bahawa sesuatu kawasan tidak dibenarkan untuk meletakkan kenderaan. Dari segi maksud, frasa ini mudah difahami oleh masyarakat. Namun begitu, apabila dianalisis dari sudut bahasa Melayu standard, penggunaan frasa ini sebenarnya mengandungi dua jenis kesalahan, iaitu kesalahan dari segi diksi dan juga bentuk kata. Pertama, dari segi diksi, kesalahan berlaku kerana terdapat percampuran dua bahasa dalam satu frasa yang sama. Perkataan kawasan dan juga perkataan larangan merupakan perkataan dalam bahasa Melayu, manakala perkataan parking pula berasal daripada bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa campur seperti ini menunjukkan bahawa pemilihan kata tidak konsisten dan tidak menepati prinsip penggunaan bahasa Melayu yang standard, yang sepatutnya menggunakan satu sistem bahasa yang sama dalam satu frasa. Kedua, dari segi bentuk kata, kesalahan dapat dilihat pada penggunaan perkataan parking. Dalam bahasa Melayu standard, perkataan ini sebenarnya telah mempunyai bentuk yang telah diserap dan dibakukan, iaitu parkir. Oleh itu, penggunaan parking dalam frasa ini dianggap tidak tepat kerana tidak mematuhi sistem ejaan dan pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Jika frasa ini ingin diperbetulkan mengikut bahasa Melayu yang standard, bentuk yang lebih tepat ialah kawasan larangan parking. Dalam bentuk ini, semua perkataan adalah daripada bahasa Melayu dan digunakan secara konsisten serta menepati sistem bahasa yang betul. Walau bagaimanapun, penggunaan perkataan seperti parking masih banyak ditemui dalam masyarakat, terutamanya pada papan tanda atau dalam komunikasi tidak rasmi. Hal ini berlaku disebabkan oleh pengaruh bahasa Inggeris yang kuat dalam kehidupan seharian kita, serta kebiasaan masyarakat menggunakan istilah tersebut tanpa mengambil kira bentuk bahasa Melayu yang sebenar. Namun begitu, dalam konteks rasmi seperti papan tanda awam, penggunaan bahasa yang betul dan standard amat penting kerana ia melibatkan penyampaian maklumat kepada orang ramai serta mencerminkan tahap penggunaan bahasa dalam masyarakat. Kesimpulannya, frasa kawasan larangan parking merupakan contoh kesalahan penggunaan kata yang melibatkan dua aspek, iaitu kesalahan diksi kerana percampuran bahasa dan juga kesalahan bentuk kata kerana penggunaan perkataan yang tidak baik. Bentuk yang sepatutnya digunakan ialah kawasan larangan parkir. Seterusnya, kita lihat satu lagi contoh kesalahan penggunaan kata yang ditemui pada papan tanda di premis kesihatan. Papan tanda tersebut memaparkan ayat "Tempah temu janji anda di Wellness Hub melalui MySejahtera". Dalam ayat ini, terdapat penggunaan perkataan temu janji yang sering digunakan oleh masyarakat untuk merujuk kepada pertemuan yang telah ditetapkan lebih awal. Contohnya antara pesakit dengan pegawai perubatan. Dari segi makna, penggunaan ini tidak menimbulkan kekeliruan kerana maksudnya masih dapat difahami dengan jelas. Namun begitu,
Apabila diteliti dari sudut bahasa Melayu standard, penggunaan temu janji sebenarnya tidak tepat dan salah. Hal ini dapat dibuktikan melalui rujukan daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang mengiktiraf bentuk janji temu sebagai bentuk yang betul dan baku. Oleh itu, kewujudan istilah janji temu dalam PRPM menunjukkan bahawa bentuk tersebut merupakan bentuk standard yang perlu digunakan dalam penulisan rasmi. Sebaliknya, penggunaan temu janji tidak menepati standard bahasa Melayu yang telah ditetapkan. Dari perspektif morfologi, kesalahan ini tergolong dalam kesalahan bentuk kata, khususnya dalam aspek pemajmukan kata. Perkataan janji temu merupakan gabungan dua kata dasar, iaitu janji dan temu, yang masih mengekalkan makna asal masing-masing. Oleh itu, gabungan ini dikategorikan sebagai kata majmuk bebas. Mengikut peraturan bahasa Melayu, kata majmuk bebas hendaklah ditulis secara terpisah, bukan didapatkan. Justru bentuk temu janji yang didapatkan adalah tidak tepat kerana ditulis secara rapat, malah susunan katanya juga telah diterbalikkan daripada janji temu kepada temu janji. Bentuk yang betul bagi ayat tersebut ialah tempah janji temu anda. Kesimpulannya, penggunaan temu janji dalam papan tanda tersebut merupakan kesalahan dari segi bentuk kata kerana tidak mematuhi peraturan pemajmukan kata dalam bahasa Melayu. Berdasarkan rujukan PRPM, bentuk yang betul ialah janji temu, iaitu kata majmuk bebas yang perlu ditulis secara terpisah. Seterusnya, kita lihat satu contoh kesalahan penggunaan kata yang sering ditemui dalam papan tanda awam dan juga dalam penulisan harian, iaitu frasa masjid di hadapan. Frasa ini digunakan untuk menunjukkan lokasi sesuatu tempat, iaitu masjid yang berada di bahagian hadapan sesuatu kawasan. Dari segi makna, frasa ini mudah difahami oleh masyarakat. Namun begitu, apabila dianalisis dari sudut bahasa Melayu standard, frasa ini sebenarnya mengandungi kesalahan dari segi bentuk kata, khususnya dalam aspek penggunaan kata sendi nama. Kesalahan bentuk kata merujuk pada kesalahan pada rupa atau struktur sesuatu perkataan yang tidak mengikut sistem bahasa yang betul. Dalam contoh ini, kesalahan berlaku pada perkataan di hadapan yang ditulis secara rapat tanpa pemisahan. Untuk memahami kesalahan ini dengan lebih jelas, kita perlu melihat fungsi perkataan di dalam bahasa Melayu. Perkataan di sebenarnya mempunyai dua fungsi yang berbeza. Pertama, di boleh berfungsi sebagai imbuhan awalan yang digunakan dalam pembentukan kata kerja pasif. Dalam keadaan ini, di perlu ditulis secara rapat dengan kata dasar, contohnya seperti ditulis, dimasak dan juga dilarang. Kedua, di juga boleh berfungsi sebagai kata sendi nama yang menunjukkan tempat atau lokasi. Dalam fungsi ini, di mesti ditulis secara terpisah daripada kata nama yang mengikutinya, contohnya seperti di rumah, di sekolah dan di hadapan. Dalam frasa masjid di hadapan, perkataan di digunakan untuk menunjukkan lokasi, iaitu merujuk kepada kedudukan masjid tersebut. Oleh itu, di dalam konteks ini ialah kata sendi nama, bukan imbuhan awalan. Maka penggunaan yang betul ialah dengan memisahkan di daripada perkataan hadapan, menjadikan bentuk yang tepat ialah masjid di hadapan. Kesalahan ini berlaku dalam kalangan masyarakat kerana kekeliruan di antara fungsi di sebagai imbuhan dan sebagai kata sendi nama. Selain itu, faktor kebiasaan dalam penulisan tidak formal juga menyebabkan kesalahan ini terus berulang tanpa disedari. Walaupun kesalahan ini kelihatan kecil, ia sebenarnya penting kerana melibatkan asas dalam sistem tata bahasa bahasa Melayu. Penggunaan bentuk yang betul amat diperlukan, terutamanya dalam penulisan rasmi dan papan tanda awam yang menjadi rujukan masyarakat. Kesimpulannya,
frasa masjid di hadapan merupakan kesalahan dari segi bentuk kata kerana penggunaan kata sendi nama di tidak dipisahkan daripada kata nama hadapan. Bentuk yang betul dan menepati bahasa Melayu standard ialah masjid di hadapan. Seterusnya, kita lihat satu lagi contoh kesalahan penggunaan kata yang sering ditemui dalam menu makanan atau papan tanda perniagaan, iaitu frasa mi celup rahmah. Frasa ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada sejenis hidangan, iaitu mi celup yang mungkin dijual pada harga berpatutan atau dikaitkan dengan sesuatu konsep tertentu. Dari segi makna umum, frasa ini masih boleh difahami oleh masyarakat. Namun begitu, apabila dianalisis dari sudut bahasa Melayu standard, frasa ini mengandungi kesalahan dari segi bentuk kata dan juga berpotensi melibatkan isu diksi bergantung kepada konteks penggunaannya. Pertama, dari segi bentuk kata, kesalahan dapat dilihat pada penggunaan perkataan mi. Perkataan ini merupakan ejaan yang dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu standard, ejaan yang telah dibakukan bagi perkataan tersebut ialah mi. Oleh itu, penggunaan mi dianggap tidak menepati sistem ejaan bahasa Melayu yang standard. Kesalahan ini sering berlaku dalam kalangan masyarakat kerana ejaan mi lebih biasa dilihat dalam papan tanda atau jenama makanan, sehingga dianggap betul oleh pengguna bahasa. Namun begitu, dalam konteks bahasa Melayu baku, bentuk yang tepat tetap ialah mi. Seterusnya, dari segi diksi, kita perlu melihat penggunaan perkataan rahmah. Perkataan ini maafkan saya, boleh merujuk kepada beberapa makna seperti nilai kasih sayang, nama individu atau juga istilah tertentu yang digunakan dalam konteks masa. Dalam frasa mi celup rahmah, penggunaan perkataan ini mungkin tidak jelas dari segi maksa jika dilihat secara umum dan boleh menimbulkan kekeliruan kepada pembaca ataupun pengguna. Namun begitu, jika rahmah digunakan sebagai kata nama khas seperti nama menu, nama perniagaan atau merujuk kepada konsep tertentu seperti menu mampu milik, maka penggunaannya boleh diterima dalam konteks tersebut. Ini menunjukkan bahawa dari segi diksi, kesesuaian penggunaan perkataan ini bergantung kepada situasi dan tujuan penggunaannya. Jika frasa ini ingin diperbetulkan mengikut bahasa Melayu standard, bentuk yang lebih tepat ialah mi celup rahmah. Dalam bentuk ini, ejaan telah diperbetulkan manakala penggunaan rahmah dikekalkan sekiranya ia merujuk kepada nama khas ataupun penjenamaan. Kesimpulannya, frasa mi celup rahmah mengandungi kesalahan dari segi bentuk kata kerana penggunaan ejaan mi yang tidak baku. Selain itu, dari segi diksi, penggunaan perkataan rahmah bergantung kepada konteks sama ada sebagai kata nama khas ataupun tidak, yang menentukan sama ada penggunaannya sesuai ataupun sebaliknya. Seterusnya, kita lihat satu lagi contoh kesalahan penggunaan kata yang ditemui pada poster digital bertemakan kesihatan. Poster tersebut mengandungi ayat "Jauhi diri anda dari dadah". Ayat ini bertujuan untuk memberi peringatan dan kesedaran kepada masyarakat agar menjauhi penyalahgunaan dadah. Dari segi makna, mesej yang ingin disampaikan adalah jelas dan mudah difahami. Namun, apabila dianalisis dari sudut bahasa Melayu standard, ayat ini mengandungi kesalahan dari segi penggunaan kata, khususnya dalam aspek penggunaan kata sendi nama. Kesalahan tersebut terletak pada penggunaan kata sendi dari. Dalam bahasa Melayu, kata sendi dari digunakan untuk menunjukkan arah, tempat dan masa. Contohnya seperti dari rumah, dari sekolah dan dari pagi hingga petang. Sebaliknya, kata sendi daripada digunakan untuk menunjukkan punca, sumber, perbandingan serta merujuk kepada sesuatu yang melibatkan manusia, haiwan atau perkara abstrak seperti daripada guru, daripada pengalaman dan lebih baik daripada sebelumnya. Dalam konteks ayat "Jauhi diri anda dari dadah", penggunaan dari adalah tidak tepat kerana dadah bukan merujuk kepada arah atau tempat, tetapi lebih kepada unsur yang perlu dijauhi sebagai punca atau perkara yang memberi kesan negatif. Oleh itu, kata sendi yang lebih sesuai digunakan ialah daripada.
jika diperbetulkan ayat tersebut sepatutnya ditulis sebagai jauhi diri anda daripada dadah. Bentuk ini lebih tepat dari segi tata bahasa dan menepati fungsi penggunaan kata sendi dalam bahasa Melayu standard. Kesalahan ini sering berlaku kerana pengguna kurang membezakan fungsi antara dari dan daripada. Walaupun kedua-duanya kelihatan hampir sama, kekeliruan ini boleh menjejaskan ketepatan bahasa, terutamanya dalam bahan rasmi seperti poster kesihatan. Kesimpulannya, ayat jauhi diri anda dari dadah mengandungi kesalahan dari segi penggunaan kata sendi nama. Bentuk yang betul ialah jauhi diri anda daripada dadah kerana penggunaan daripada lebih tepat dalam konteks ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai rumusan kepada keseluruhan dokumentari ini, kami mendapati bahawa kesalahan penggunaan kata dalam media sememangnya berlaku secara meluas. Dalam kehidupan seharian, terutamanya pada papan tanda awam, bahan perniagaan serta media sosial. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, terdapat beberapa jenis kesalahan utama yang dapat dikenal pasti, iaitu kesalahan dari segi diksi, bentuk kata, golongan kata serta struktur ayat. Antara kesalahan yang paling kerap berlaku ialah kesalahan bentuk kata, seperti penggunaan ejaan yang tidak baku. Contohnya termasuklah penggunaan perkataan mi yang sepatutnya ditulis sebagai mi serta atur cara yang sepatutnya ditulis sebagai atur cara. Kesalahan ini menunjukkan bahawa masih terdapat kekeliruan dalam kalangan masyarakat terhadap sistem ejaan bahasa Melayu standard. Selain itu juga, kami mendapati bahawa kesalahan diksi turut berlaku dengan kerap, khususnya melalui penggunaan bahasa campur atau bahasa rojak. Penggunaan bahasa seperti ini menunjukkan bahawa pemilihan kata tidak konsisten dan tidak menepati penggunaan bahasa Melayu yang sepenuhnya. Di samping itu, terdapat juga kesalahan yang melibatkan struktur ayat dan golongan kata, seperti dalam ayat dilarang masuk kerja sedang di jalan, yang jelas menunjukkan susunan kata yang tidak gramatis dan mengelirukan pembaca. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa kesalahan bahasa bukan sahaja berlaku pada tahap ejaan, tapi turut melibatkan aspek yang lebih luas dalam sistem bahasa Melayu. Seterusnya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya kesalahan penggunaan bahasa ini dalam masyarakat. Antara faktor utama ialah pengaruh bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Dalam era globalisasi, bahasa Inggeris sering digunakan dalam pelbagai bidang seperti perniagaan dan juga teknologi. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk mencampurkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu sehingga ia menghasilkan penggunaan bahasa yang tidak standard. Selain itu, faktor sikap masyarakat juga memainkan peranan yang sangat penting. Sebahagian pengguna bahasa tidak mengambil berat tentang ketepatan penggunaan bahasa, terutamanya dalam konteks tidak formal seperti papan tanda kecil atau media sosial. Sikap sambil lewa ini menyebabkan kesalahan bahasa terus berlaku tanpa pembetulan. Seterusnya, kurangnya pengetahuan tentang bahasa, khususnya dalam aspek morfologi, turut menyumbang kepada masalah ini. Ramai pengguna tidak memahami perbezaan antara imbuhan dan kata sendi atau tidak mengetahui peraturan penulisan kata majmuk yang akhirnya membawa kepada kesalahan seperti di hadapan dan atur cara. Implikasi daripada masalah ini tidak boleh dipandang ringan. Jika kesalahan bahasa ini terus dibiarkan, masyarakat akan terbiasa dengan bentuk bahasa yang salah dan menganggapnya sebagai betul. Dalam jangka masa panjang, hal ini boleh menjejaskan kualiti bahasa Melayu serta menghakis keaslian dan standard bahasa Melayu tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam papan tanda awam juga boleh menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai,
terutamanya dalam situasi yang memerlukan arahan yang jelas seperti papan tanda keselamatan. Akhir sekali, bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa ini, beberapa langkah perlu diambil oleh semua pihak. Pertama, kesedaran tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul perlu dipertingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identiti dan tahap pendidikan seseorang. Kedua, pihak berkuasa dan organisasi yang terlibat dalam penyediaan bahan awam seperti papan tanda dan iklan perlu memastikan bahawa bahasa yang digunakan adalah tepat dan mematuhi standard bahasa Melayu. Semakan bahasa sebelum penerbitan perlu dilakukan bagi mengelakkan kesalahan. Selain itu, institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam memastikan, pelajar memahami aspek tata bahasa dengan lebih mendalam, khususnya dalam bidang morfologi, agar mereka dapat menggunakan bahasa dengan betul dalam kehidupan seharian. Di samping itu, penggunaan bahasa Melayu yang betul juga perlu dipupuk dalam media sosial, kerana medium ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap cara masyarakat menggunakan bahasa. Kesimpulannya, kesalahan penggunaan kata dalam media merupakan satu isu perlu diberi perhatian secara serius. Melalui pemahaman yang betul tentang aspek bahasa, khususnya morfologi, kita dapat memperbaiki penggunaan bahasa Melayu dan memastikan ia terus digunakan dengan tepat dan berkualiti. Jadi sekian daripada kumpulan kami. Maafkan kami jika ada salah silap daripada segi pembentangan kami pada kali ini. Jadi kami tutup pembentangan video dokumentari kami pada hari ini dengan sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.